lagi hidayah kepada orang yang dia paling sayang. Hai Mio. Mio. Nabi tak Mio. mampu selamatkan mak dan Aduh, ayah dia daripada neraka pun. 14.3. Hari tu masa nak kong tu Nabi kata dia dah bunyikan 11.22. Patutnya susah sikit nak start lah. Masa tu pun dah meter pun dah out. Tiba-tiba meter minyak tu daripada 2 bar dah berkelip-kelip. Start pun tak hidup. Hujur ada power bank. Pergilah Bahar. Pergi kedai reti tukar. Kenalah 185. Selepas ditolak reti lama RM15. Bank ni pula bunyi kuat. Bilik punya bilik bergegar tu. Bergegar. Hantarlah kat bengkel SI Auto kan. Kita ada dicek. Ini skru ni kata nak skru. Skru ni hilang ke tanggal ke. Boleh dia melekat lagi tu kan. Walaupun skru tu hilang. Tapi memang pelik lah. Skru panjang macam tu boleh gugur. Makan modal. Semalam kita dah test di highway Seremban Bangi. Walaupun terpaksa ada jalan jam, naik 100-110 barulah gegar normal. Ini kalau tidak dulu dia punya gegar di luar normal.